Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat Hari Raya Idul Fitri. Belum terlambat lagi aku nak ucapkan kepada korang semua. Alright, sekarang ni aku menghala ke Sungai Buloh, rumah ayah dan mak aku lah. Daripada Johor, Pahit Raja, nak menghala ke Sungai Buloh. Daripada Johor tadi sampailah sekarang ni jalan jam. Tak sangka hari ni jalan jam. Ingatkan jalan tak jam. Rupanya jalan jam. Mungkin orang KL dah mula balik mula balik dari kampung masing-masing sebab besok mungkin dah mula bekerja, ataupun dari selatan ataupun Johor dah Melaka jalan-jalan ke KL ambil peluang untuk bercuti. So aku balik Sungai Buloh untuk berhari raya bersama ayah dan mak aku, dan besok juga ada family day, anak buah aku, alright, merayakan hari jadinya, dan adik aku jemput datang untuk merayakannya. Dan apa yang berlaku besok nanti aku akan bagi tahu apa yang berlaku. So sekarang ni memang jam teruk, alright. Sekali lagi aku nak singgah pada area Air Keroh untuk makan. Aku daripada pagi tadi tak makan baik. Tak makan, cuma makan hotdog je. Hotdog, minum yang kosong. Alright. Nanti aku beritahu dah sampai dan acara besok. Aku akan buat video juga. Alright. Apa yang berlaku nanti esok. Alright. Tunggu video seterusnya. Bye. Okay guys, baru lepas aku singgah tadi area Air Keroh tadi, aku makan dengan family aku. Masih lagi jam. Okay, sekarang ni mengarah ke Simpang 4. Simpang 4 masih lagi jam. Aku tak tahu sampai mana setakat jam ni, tapi itulah, layan je lah. Bukan nak rushing pun sampai rumah ayah dan mak aku. Alright. Oh, jam tu. Aku baru lepas makan tadi dekat area Air Keroh. Memang agak jam juga jalan. Sekarang ni menghala ke Simpang 4 Melaka. Trafik masih lagi perlahan. Aku gerak tadi daripada Johor, daripada Pahit Raja, pukul 10.45 pagi tadi. Sekarang pukul 4, hampir 4.30 petang. Belum lagi sampai ke Sungai Buloh. Baru berada di Melaka. Right. Layan je lah, okay? Right.
guys, aku dah melepasi Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Sekarang aku masuk Lebuh Raya NKVE. Baru melepasi KLIA. Sekarang menuju ke Putrajaya, menghala ke tol Bukit Jelutong. Aku pun tak sure nak masuk Bukit Jelutong ataupun tol Sungai Buloh. Mana yang dekat lagi dah. So kat sini pun jam juga, kalau kau boleh tengok. Dekat sini pun trafik agak perlahan juga. Daripada info yang daripada papan kenyataan kat atas highway ni, dia kata daripada area Dengkil ke Putrajaya trafik agak perlahan. Okey, tapi perlahan tu tak perlahan sangat lah, cuma bergerak jugalah. Okey, tadi aku ada berhenti juga dekat area Seremban. Agak sesak juga dekat situ. Area Seremban menghala utara, agak sesak juga. Sempatlah aku beli kopi sat, rehat jap, masuk muka, buang air, dan aku teruskan perjalanan. Aku pancung ke daripada Plus tu, Lebuh Raya Utara Selatan, pancung pergi ke Lebuh Raya NKVE lah. So aku tak masuk tol Sungai Besi. Tol Sungai Besi aku tak masuk KL. Memang kebiasaan kalau aku daripada Johor ataupun aku daripada Sungai Buloh nak balik Johor, aku jangan lalu KL ataupun tol Sungai Besi, aku akan lalu Lebuh Raya NKVE lah. So lagi dekat, lagi cepat. Okey, mungkin dalam pukul 7 suku mungkin aku akan sampai rumah aku. Okey, apa-apa nanti aku update kemudian. Alright, terima kasih. Alhamdulillah guys, dah sampai Sungai Buloh. Daripada pukul 10.45 pagi tadi, dari Pahit Raja, Johor, sehinggalah pukul 7 suku, lebih kurang 8 jam lebih menghadap jam sehinggalah sampai ke Sungai Buloh. Ini pun dah sampai Sungai Buloh dalam 3 ke 4 minit lagi sampai ke rumah mak ayah aku lah. Alright guys, okay, dah sampai Sungai Buloh. Alright, terima kasih kerana layan video aku ni sampai habis, daripada mula, daripada Johor sampailah ke Sungai Buloh, daripada ke 10.45 pagi tadi sampailah jam 7 suku pagi, 7 suku malam sekarang ni. So yang mana belum subscribe channel YouTube aku, boleh subscribe Saiful Akmal Official. Boleh komen, share dan like, support sikit aku. Alright, kita bertemu dalam video yang akan datang. Besok ada acara, aku tak tahu bila aku nak upload video besok. Untuk video hari ni pun aku tak tahu bila nak upload, tunggu je lah. Alright, apa-apa pun, terima kasih layan video ni sampai habis. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahiran batin. Alright.